penuh kepalsuan. Oh, mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaran-Mu Tuhan. Aku bagai seorang kembar raja. Mana anak dara kita ni? Dari pagi tak nampak batang hidung dia. Hai, bang. Biasalah, dia lagi. Anak perempuan zaman sekarang terlalu bebas. Jangan manjakan dia sangat. Siapa yang manjakan dia? Saya ke abang ke? Kamsiah semakin dewasa sekarang. Kesuma, saya percaya kita telah membesarkan anak kita dengan terbaik. Bukan saja dia belajar terbaik di sekolahnya. Dia juga sekarang ini belajar di college yang terbaik di Singapura. Itu Pak Amran. Hei, Amran. Kau naikkan gaji kami. Naikkan gaji kami. Kami tak nak kerja. Kami mogok. Kami mogok. Hoi. Oh, jadi korang lah monyet-monyet yang memekak minta naik gaji tu mintakan keistimewaan. Ya. Gaji kami tak cukup nak nanggung keluarga kami dekat rumah. Kau tahu tak, Amran? Kita sebagai ibu bapa memang telah membuat yang terbaik untuk anak kita. Jadi sekarang terserahlah pada dia untuk menentukan masa depan dia. Lagipun bang, anak kita tu kan bercita-cita tinggi tau. Macam abang juga. Tapi yang saya tak suka tu, si Amran tu bang, macam cuba nak rapat dengan anak kita. Kebajikan kami kau tak jaga. Ni tak adil. Korang semua memang lintah darat. Aku tahu apa engkau dengan lintah-lintah darat kau buat. Aku tahu semuanya, Amran. Aku tahu kau keuntungan untuk kemewahan kau sendiri, bukan? Di belakang Tuan Mansur. Depan bos, kau belagak baik. Tapi sebenarnya kau lah syaitan bertopikan manusia. Kurang ajar. Awak harus beri peluang kepada Amran. Dia tu penolong saya. Yelah, saya tahu. Tapi abang jangan percaya sangat dengan dia. Saya tu tak sukalah dengan muka dia tu. Amran tu bijak, baik, jujur menjalankan tugasnya. Orang yang macam itulah yang saya nak cari. Hoi, Guli Batak. Kau dengar sini. Jaga sikit mulut kau yang kau ajar tu. Jangan hanya mulut, badan kau binasa. Hei, Amran. Kita orang ni mungkin miskin tahu. Tapi kami ada maruah. Kau ni kaduk naik junjung. Dan lupa asal-usul. Hei, Amran. Kita orang ni bekerja untuk anak bini dekat rumah tahu. Bukan kerja membuat anak Tuan Mansur. Apa kau tahu tentang hidup, Amran? Kau ni memang hati binatang. Kurang ajar. Sini. Ke sini. Kau akan terus kerja kat sini dengan gaji yang aku bagi. Kau jangan cuba nak jadi hero. Kau ingat dengan kau bongkarkan rahsia aku kat sini, nasib orang Melayu kat sini boleh terbela. Sekarang kau berambus sebelum aku pecahkan kepala kau. Berambus! Abang, apa yang saya dengar bukan macam tu.
Lagipun, abang kan tahu dia tu minat ke anak kita. Kan? Cuma nasihat saya, abang berhati-hati dengan dia. Sebab tak tahulah bila saya tengok muka dia tu macam hati saya ni tak sedap aja bang. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi, Amran. Tuan, ini dokumen yang Tuan minta. Semua maklumat ada kat dalam, Tuan. Ya. Okey. Okey, bagus. Amran, awak tunggu sini. Saya ke dalam sekejap. Nanti kita pergi pejabat sama-sama. Ada perkara yang saya nak bincang dengan awak. Baik, Tuan. Puan, mana Kamsiah? Tak nampak pun. Tak sihat ke dia? Sihat. Dia jumpa kawan dia, Syamil. Kamsiah, saya berjanji lepas tamat je kolej nanti, saya akan pergi berbincang dengan ibu bapa awak. Kemudian kita kahwin. Kita sambung pelajaran kita. Mungkin di London, Paris, atau di Kota Cinta, Venezia. Oh ya? Macam mana kalau saya tak setuju? Syamil, mestilah saya setuju. Syamil, saya cuma cintakan awak je seorang, Syamil. Dan saya tak sabar nak menjelajah dunia bersama. Macam kita impikan selama ni. Saya tak sabar nak tunggu hari bahagia kita, Syamil. Bersama, kita boleh melakukan apa saja. Dunia dalam genggaman kita. Dengar tu dunia! Syamil, awak memang gila. Memang saya gila. Sebab awak cintakan saya kan? Kamsiah dan Syamil selamanya! Kamsiah, kehidupan kita akan sempurna. Saya percaya. Awak percaya kat saya kan? Saya percaya. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama saya dalam 2 marhalah. Amran, saya menganggap awak seperti anak laki-laki saya. Segalanya awak tahu. Kerana saya yang mengajar. Tapi berkaitan dengan masa depan Kamsiah, saya sendiri menjerahkan kepada dia. Lagipun Kamsiah bukan seperti gadis lain. Jadi saya harap Amran, awak terima apa saja kata putus daripada Kamsiah dengan hati yang terbuka. Kalaulah ia katanya, kami sentiasa mengiyakan hajat dia. Tapi Amran, awak tahu kan, Kamsiah tu sudah ada teman lelaki. Itu saya tahu, Tuan. Cuma apa yang saya mahukan, Tuan boleh pujuk dia bagi pihak saya. Kalau boleh, saya nak jadi suami dia. Saya rasa lebih layak daripada si Syamil tu. Hanya seorang budak ingusan yang cuma ada impian tapi tak ada cita-cita. Baiklah Amran, saya akan cuba. Tetapi awak tahu kan Kamsiah tu tak ada beza dengan mak dia. Mereka adalah wanita yang kuat berpegang kepada pendirian mereka. Saya tahu, Tuan. Dan saya yakin Tuan boleh buat satu keputusan yang baik. InsyaAllah. Bodoh! Orang betul ni orang bodoh. Memang tak boleh harap. Hei, berapa kali aku nak cakap dengan korang? Jangan sampai perkara ni berlaku. Aku dah suruh korang kawal diorang tu
supaya dia orang takut dengan kita. Kau tahu kita tak ramai kan? Nak banding dengan dia orang tu. Kau faham tak apa aku cakap? Faham, bos. Maafkan saya, bos. Bodoh! Aku dah laksanakan segala tugas aku dengan baik. Aku tak mahu kerana perkara kecil macam ni akan jejaskan segala rancangan aku. Jadi, apa kata Tuan Mansur, bos? Orang tu bodoh tu. Dia cuma ikut saja apa yang aku cakap. Dah bertahun-tahun aku ikut dia. Aku cuba menangi hati dia. Dan dia dah pun percayakan aku. Daripada aku seorang budak suruhan, sampailah jadi orang kepercayaan dia. Sekarang ni aku cuma perlukan masa untuk aku rampas segala-galanya dari dia. Anak dia macam mana, bos? Kamsia. Kasih idaman aku tu. Bertahun-tahun aku sayangkan dia. Aku cintakan dia. Sebaik saja aku kahwin dengan dia, segala harta milik Tuan Mansur dan juga kuasa syarikat akan jatuh ke tangan aku. Tapi, bos, dengar cerita Cik Kamsiah ada lelaki lain, bos. Budak ingusan tu. Dia tak setanding dengan aku. Dan dia bukan setaraf dengan Kamsiah pun. Tapi kalau dia jadi halangan untuk kita, apa yang perlu kita buat? Kita hapuskan semua halangan tu. Apa saja berlaku, aku tetap akan miliki Kamsiah. Faham? Faham, bos. Kalau macam tu, apa kata kalau kita jumpa esok? Kita buat ulang kaji sama, nak? Boleh? Ha. Jumpa esok, eh? Okey. Ha. Janji, jumpa esok. Janji. Bye. 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 Kamsiah, Amran. Kau buat apa kat sini? Kau ikut aku, Kamsiah, kau sendiri tahu kan yang kau tak setaraf dengan budak miskin tu? Cinta tak kenal taraf ataupun harta, Amran. Oh, kau dah lupa, Dulu pun kau miskin juga kalau bukan ayah aku yang bagi kau peluang. Lagipun siapa kau nak menyibuk hal aku, Aku cuma bimbang pasal masa depan kau. Mari, aku hantar kau balik. Tak payah, aku ada kaki boleh balik jalan sendirilah. Kau tu lebih baik kau fikir pasal masa depan kau sendiri. Kamsiah, aku ada sesuatu nak beritahu kau. Sebenarnya Aku tak berminat nak berbincang apa je dengan kau, Amran. Kenapa kau sombong sangat? Kau memang angkuh, Kamsiah. Aku ni cuma nak buat baik dengan kau. Kita berdua kan dah lama kenal. Mungkin dengan ayah aku kau boleh perdayakan Amran. Tapi bukan dengan aku, Minta maaf. Apa maksud kau? Aku tak faham. Pernah ke selama ni aku sakitkan hati kau? Pemberontakan dekat tempat kerja ayah. Mesti pasal kau, kan? Macam-macam aku dengar pasal kau, Amran. Ayah Syamil. Ayah Syamil adalah antara pekerja kau, kan? Nasib baiklah Syamil ada ibu dan kakak yang jual kuih untuk bantu sara keluarga diorang. Kau tak diorang akan sengsara. Aku benci kau, Amran. Aku benci kau. Engkau makan harta yang haram, kau tahu tak? Dunia dan akhirat, kau tak akan selamat. Kau jawab ke akhirat nanti. Jadi, kau ni dah terpedaya dengan tipu helah si miskin tu. Kau percayakan dia lebih daripada aku yang dah lama setia dengan ayah kau. Ya. Siap. Satu hari nanti kau akan terima cinta aku. Aku berjanji. Lepaskan aku, sakitlah. Aku minta maaf. Aku tak berniat nak berkasar dengan kau. Cuma aku nak ingatkan kau. Jangan kau mudah terpengaruh dengan cakap-cakap si miskin tu. Diorang semua tu tak pernah puas. Kau tanya dengan diri kau sendiri. Kau tanya dengan diri kau kenapa aku benci dengan kau. Kau tanya dengan diri kau sendiri.
Benci, Saya tak setuju. Saya tak akan benarkan anak tunggal saya tu kahwin dengan lelaki tu. Kasma, saya percaya Amran mampu menjadi suami yang baik kepada Kamsiah. Lagipun, dia lebih dewasa, lebih matang, lebih bertanggungjawab. Kamsiah memerlukan seorang lelaki seperti Amran. Kalau awak sayangkan sangat dia, awak sajalah kahwin dengan dia. Ibu, ayah, kenapa ni? Tanah. Kamsiah tak setuju. Tanah. Dah puas hati awak sekarang? Ini masalah awak tahu. Saya bukan paksa. Saya cadangkan saja. Iyalah, tapi macam awak tak kenal anak awak sendiri. Awak tahu dia tak suka dengan si Amran tu. Tapi awak degil. Sayang sangat dengan si Amran tu. Ibu, Kamsiah tak nak kahwin dengan Amran. Kamsiah tak setuju. Kalau ayah sayang sangat dengan Amran tu, biar ayah je lah yang kahwin dengan Amran. Itulah yang ibu cakap dengan dia tadi tu. Ibu, Kamsiah cintakan Syamil, Ibu. Dia baik, bijak. Satu hari nanti, dia akan datang meminang Kamsiah. Kami akan berkahwin dan menjelajah dunia bersama. Kami akan bahagia, Ibu. Itu yang Kamsiah nak. Baiklah, kalau begitu, ibu akan tunggu pinangan Syamil seorang saja. Terima kasih, Ibu. Mak dengan anak dua-dua sama je. Teruskan bersama 2 marhalah di Astro Oasis. Wah, cantik-cantik pokok ni. Amran, dah boleh potong pokok ni, Amran? Memang dah boleh, Tuan. Tu tengok tu dah boleh potong. Betul tu, Tuan. Tuan Mansur? Ya. Saya nak tanya tentang lamaran saya pada Kamsiah macam mana, Tuan? Oh, Amran, maafkan saya, Amran. Kamsiah menolak. Tapi Tuan, saya... Mungkin, Amran, bukan jodoh awak dengan anak saya. Hanam! Jahanam semua rancangan aku. Macam mana ni, bos? Rosaklah semua rancang kita. Apa pun berlaku, akan mengubah apa-apa pun. Aku takkan biarkan dia orang rosakkan rancangan aku. Habis tu sekarang, kita nak macam mana? Dah lama aku tunggu masa ni. Aku rasa kita perlu ikut rancangan lain. Kita bertindak malam ni.
Kenapa? Kau terkejut dengan aku? Selama bertahun-tahun, aku cemburu dengan kemewahan kau. Aku sabar tunggu untuk memiliki segalanya daripada kau. Bukannya susah pun. Kau cuma perlu kawinkan aku dengan Kamsiah anak kau. Itu pun kau tak boleh buat. Wantu bodoh. Selepas ni, kau akan mati. Segala milik syarikat kau akan jadi hak aku. Kau jangan bimbang. Kamsiah yang degil itu aku akan jaga dengan baik. Kematian kau dan isteri kau akan jadi satu misteri yang ngeri. ولا